Serius aku tak boleh bayang kan kalau yang duk salam tangan, duk cium laga-laga pipi ni adalah MB Sanusi. Hampa bayangkan Saitro-Saitro Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ni macam mana mereka nak troll dengan tenyeh MB tu. Kau mesti kena kau punya. Mesti mereka akan bawa keluar segala hadis, firman, dalil untuk mengecam tindakan MB yang bersalaman dengan cium laga pipi dengan perempuan bukan mahram. Tapi bila kena KPM Tech depa sanggup cari dalil untuk mengiyakan, membenarkan perbuatan tu. Contoh macam ada sekok K9 ni, apa nama Syahir apa dia ni siap relate pula dengan Yusuf Al-Qardawi. Setahu akulah dalam mana-mana hukum yang ada dalam fiqah, even Nabi kita pun tak pernah duk salam cium laga pipi dengan perempuan ni. Weh Syahir, hang ni menjilat tak ingat sampai sanggup membenarkan yang batil. Hang kalau nak jadi anjing nak menjilat pun kena tengok juga perbuatan tu betul ke tak betul. Hang tengok cara MB Sanusi kami macam mana bila berhadapan dengan perempuan bukan mahram. Macam tu baru pegang kepada hukum, baru jantan. Kahwin adalah jalan penyelesaian, bukan piduk balas belakang. Ada pula budak-budak MK ni piduk jilat Barua Zionis, Barua Israel. Semua hak Barua ni buat, mereka jilat, mereka tunggang habis. Ni aku nak tanya hampa walanon. Kalau ada seorang tu yang memang dia salah buat dan masuk neraka, hampa nak ikut sekali ke? Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran ni, suruh fikir, suruh belajar. Bukan suruh jilat pungkok Barua Israel. Hampa ni walanon memang kerja hampa menjilat, memfitnah saja ke? Benda yang terang-terang haram pun hampa boleh halalkan. Yang syoknya Menteri Agama, mufti mana mufti? Mufti wilayah. Sengap, penuh dedak lah mulut ni weh. Ni Syahir, sebelum hang nak kata orang, hang kena tengok muka hang, kena cermin. Ada sama tak dengan muka anjing? Cakap banyak tak mau, hampir cari firman dengan hadis untuk membenarkan tindakan hang ni. Pala